Bismillahirrahmanirrahim. Bila waktu saya menunjukkan tepat jam 12.13 minit tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang baru saja hadir ya bersama-sama dengan kami di ruang udara ketika ini. Di majlis walimatul urus kedua pasangan mempelai yang diraikan pada hari ini, iaitu putera Muhammad Syafiq bin Sabri dan bersama pasangan pilihan hatinya Puteri Khairina Firzanah binti Khairuddin. Pada hari ini Ahad edisi 15 September 2024 bersamaan 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah, berlokasi di JC 3482, ini Jalan 23, Kampung Air Merbau, Jasin, Bemban, Melaka, Bandar Warisan Dunia. Baiklah hadirin sekalian, seucap kata sepasang hati, sepercik kasih, sebilah janji, selusin puisi, secarik rindu, semanis madu. Jadi cinta dan kasih sayang dalam hidup berumah tangga ibarat hukum graviti bumi. Jadi tegaknya kehidupan rumah tangga dan keluarga juga disebabkan ada hukum tarikan yang terdiri dari cinta dan kasih sayang. Jadi semua orang tahu tiap bangunan memerlukan simen. Jadi mustahil sesebuah bangunan dapat berdiri megah dengan hanya batu bata sahaja. Begitu juga perihal rumah tangga, seperti sabda Nabi SAW, tidak ada bangunan dalam Islam yang lebih dicintai Allah Subhanahu Wa Taala dari perkahwinan. Jadi ayat ini dipetik daripada ayat Wasail Al-Syiah jilid 613 dalam halaman 3. Jadi kepada pengantin yang kita raikan pada hari ini, semoga sama-sama menjaga pertalian kasih sayang yang terbina pada hari yang bersejarah ini. Okey, tetamu-tetamu yang baru saja sampai, selamat datang dan ribuan terima kasih kami ucapkan. Jadi jangan lupa lepas-lepas makan nasi biryani, dapatkan juga makanan tambahan seperti cendol, kita ada aiskrim, kita ada cakoi, pelbagai makanan tambahan yang dihidangkan di hadapan rumah. Di depan sana boleh dapatkan selagi makanan-makanan masih ada. InsyaAllah para petugas kami daripada Hatin AG Bridal and Catering dan juga makanan-makanan tambahan sedia menanti anda di sana. Okey, sambil-sambil anda menikmati jualan hidangan, saya hiburkanlah anda seketika bersama lagu-lagu permintaan daripada pihak tuan rumah kita. Jom sama-sama kita hiburkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, waktu saya menunjukkan tepat jam 12.47 minit tengah hari. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang baru saja hadir bersama-sama dengan kami di ruang udara ketika ini. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada selaku wakil daripada pihak tuan rumah masih bertemankan saya DJ Mat Rizki yang terus menceriakan anda. Jadi apapun insya-Allah kepada anda masih lagi terus bersama-sama dengan kami di ruang udara sekarang ini di majlis walimatul urus kedua pasangan mempelai yang diraikan pada hari ini, iaitu putera Muhammad Syafiq bin Sabri dan bersama pasangan pilihan hatinya Puteri Khairina Firzanah binti Khairuddin. Bila pada hari ini Ahad edisi 15 September 2024 bersamaan 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Bila tuan-tuan dan puan-puan, sebentar saja lagi majlis perarakan kita akan berlangsung, di mana pasangan mempelai kita akan berjalan menuju ke pentas pelaminan dan diiringi paluan kompang dan juga selawat taslim. Dan juga sebentar lagi kita akan adakan persembahan silat daripada mana ni? Daripada Persatuan Seni Silat Pusaka Gayung Malaysia, iaitu negeri Melaka. Kita bersama dengan Cikgu Hafiz sebentar saja lagi akan membuat persembahan silat bersama dengan anak buahnya. Sebentar saja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Raub pergi ke Pontian, terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua berikan perhatian. Mohon saya mulakan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di malam hari terang senegeri, di bawah cahaya di tengah balai, majlis indah bertambah seri untuk meraikan kedua mempelai. Melati kuntum tumbuh melata, saya merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulianya kata, saya sembah pembuka bicara.
Mengumumkan ketibaan pengantin diiringi paluan kompang sama cantik sama padan beriringan masuk ke dalam rumah kepelaminan. Yang ini pasangan pengantin yang segak lagi bergaya, yang cantik lagi menawan. Kita bersama dengan pasangan raja sehari kita, di antaranya Putera Muhammad Syafiq bin Sabri, dan bersama pasangan pilihan hatinya Putri Khairina Firzana binti Khairuddin. Selamat datang diucapkan. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama menyaksikan persembahan kompang. Dan insya-Allah sampainya pengantin kita di gerbang, kita akan mulakan dengan selawat taslim. Kita minta yang dah selesai makan, kita minta sama-sama berdiri untuk sama-sama kita berselawat taslim dan juga berselawat Nabi, insya-Allah. Silakan pasangan mempelai kita. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajab syukru alaina mada'a lillahi da' أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا من دعا لله داع اللهم صل وسلم وزد وآدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Bila tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama menyaksikan persembahan daripada kumpulan kompang Izhar. Dipersilakan.